analisis, mengenal pasti masalah. Kurangnya sistem digital yang mesra pengguna untuk pemantauan pembelajaran. Kesukaan untuk murid mengesan tugasan dan kehadiran mereka sendiri. Ibu bapa tidak dapat memantau perkembangan anak dengan mudah. Asal reka bentuk, membangunkan aplikasi mudah alih dan mesra pengguna berasaskan Android. Memberi akses kepada ibu bapa untuk memantau perkembangan akademik anak-anak. Membolehkan murid menyimak status tugasan dan kehadiran mereka sendiri. Mewujudkan saluran 3 hala antara guru, murid dan ibu bapa. Fasa pengujian. Aplikasi ini telah diuji peranti Android dan ianya mesra pengguna. Untuk menggunakan aplikasi ini, guru perlu menjana ID murid terlebih dahulu. Guru boleh mengurus tugasan yang diberi kepada murid mengikut kelas. Guru juga boleh memberi ulasan kepada setiap tugasan murid. Guru juga boleh mengurus kehadiran murid. Murid dan ibu bapa boleh mengakses masuk dengan menggunakan ID yang telah dijana oleh guru. Dari situ, ibu bapa boleh menyimak sama ada anak-anak telah mengantar dan menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru atau tidak. Saya dah mencuba apps yang dibina oleh pelajar-pelajar SK Cochrane yang dipanggil Smart Cochrane. Apps ni sangat membantu saya sebagai parent. Antaranya saya selalu bertanya apa kerja sekolah anak, kan kita asyik bertanya dia, dan kadang-kadang kita nak tahu apa aktiviti mereka di sekolah, pengumuman daripada sekolah. Jadi apps ni banyak membantu saya. Tanpa saya bertanya pada anak, saya boleh terus cek pada apps ni, saya boleh tahu apa kerja sekolah dia, apa pengumuman daripada sekolah, dan saya boleh monitor kehadiran anak. Melalui aplikasi ini, saya dapat memantau kehadiran anak saya ke sekolah. Saya juga dapat mengetahui aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di sekolah serta dapat memantau kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru-guru kepada anak saya. Alhamdulillah, aplikasi ini bagi saya sangat baik dan bijak sesuai dengan namanya Smart Cochrane. Seperti yang kita sedia maklum, menjadi ibu ayah kepada budak Gen Z bukanlah sesuatu yang mudah, tapi Smart Cochrane telah membantu saya untuk memudahkan urusan saya. Saya telah menggunakan aplikasi Smart Cochrane yang telah dijana oleh guru dan murid-murid SKC. Saya sangat berpuas hati dengan aplikasi Smart Cochrane ini sebab dengan adanya aplikasi sebegini membantu saya memantau perkembangan anak saya di kelas lah. Saya dapat melihat info berkaitan kehadiran anak saya dapat melihat pengumuman daripada guru-guru, saya dapat juga melihat segala kerja sekolah anak yang telah diberi oleh guru di kelas lah. Saya juga dapat memantau sama ada anak saya telah menghantar kerja sekolah tersebut atau tidak dengan melihat ulasan daripada guru-guru. Bagi saya sangat penting sebab dalam aplikasi ini juga ada feedback daripada guru-guru berkaitan dengan kerja sekolah anak-anak. Aplikasi ini sangat membantu pihak guru untuk menyampaikan apa sahaja maklumat kepada ibu bapa, sama ada dari segi kehadiran dan juga kerja sekolah. Apa sahaja yang ingin disampaikan oleh guru, terutama untuk memaklumkan tentang kerja sekolah yang diberikan kepada murid boleh disampaikan terus melalui aplikasi ini. Saya sangat berharap aplikasi ini diwujudkan di semua sekolah sebab sangat membantu saya sebagai ibu bapa, dan juga saya sangat yakin ia membantu guru-guru di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan besarlah harapan saya agar aplikasi ini bukan hanya memberi manfaat kepada Cochranians, tetapi juga kepada seluruh sekolah di Malaysia. Terima kasih. App ini sangat membantu dan saya berharap boleh digunakan oleh semua sekolah.